Kalau anda trader seperti saya, mungkin anda perasan yang sekarang ni market susah gila nak bagi profit. Bila kita cuba tangkap reversal ataupun cuba jadi contrarian, dia trending, dia continue lagi. Dan bila kita cuba follow trend pula, tiba-tiba je dia reverse padahal tak ada news. Sebelum ni mungkin anda seorang trader yang profitable. Tapi sejak Januari 2025, trade anda serba tak kena. Anda buy, market turun. Anda sell, market naik lagi. Sebab apa? Jawapannya sebab Mamat ni, Presiden Trump. Kalau anda tak percaya cakap saya, cuba anda tengok balik trade history anda. Mesti sejak awal tahun lepas, iaitu Januari 2025, trade anda semakin tak tentu hala. Presiden US ni, dia perkenalkan tarif. Lepas tu sekarang ni, yang paling terbaru, dia cari pasal pula dengan Iran. Disebabkan beliau lah habis bekalan minyak mentah dunia terjejas. Bukan Malaysia je, tapi seluruh dunia tau. Walaupun Malaysia ni negara kecil yang tak terlibat dengan perang dan jauh daripada negara Iran, kita tetap merasa tempiasnya. Kalau bukan disebabkan jasa Abang Budi, kita perlu bayar hampir 2 kali ganda harga petrol untuk RON 95. Dan untuk trader secara khususnya, disebabkan Presiden US ni lah market menjadi kacau bilau. Sebab itu kalau dulu anda seorang trader yang profitable, sekarang ni mungkin anda dah pun menjadi seorang loser. Lebih banyak trade anda yang tak menjadi daripada yang menjadi. Selalunya trader jadi loser sebab salah sendiri. Tetapi dalam keadaan market sekarang dan disebabkan oleh Presiden US ini, trader jadi loser bukan sebab salah sendiri, tetapi disebabkan oleh keadaan market yang telah berubah secara drastik. Pergerakan market sekarang dah jadi semakin tak tentu arah. Anda cuba hold position, market libas, dia reverse, kena SL. Lepas tu baru dia pergi. Pergerakan market menjadi semakin pendek. Kalau anda hold terlalu lama, memang anda akan berputih mata. Kalau anda masih berada di takuk yang lama, anda tak akan dapat survive keadaan market yang huru-hara sekarang ni. Sebelum terlambat, tolonglah fahamkan keadaan market sekarang dan macam mana anda nak navigasi ataupun trade market sekarang dengan lebih efektif. Sekali lagi saya nak ingatkan, market sekarang dah bukan macam dulu. Anda kena sesuaikan trading style dan juga strategi anda dengan keadaan market sekarang. Kalau anda serius nak belajar cara untuk navigasi dan trade market zaman sekarang, jangan lupa untuk join program Killer Scalper yang akan diadakan pada bulan Jun nanti. Ada banyak ilmu yang akan saya kongsikan, tetapi yang lebih penting adalah apa strategi yang anda nak pakai untuk trade market zaman sekarang dengan efisien dan juga efektif. Kita dah pun buat program ini sebelum ni dan feedback yang kita terima adalah sangat-sangat luar biasa. Sasaran kami untuk program ini adalah bagaimana untuk menghasilkan keuntungan yang besar menggunakan modal yang kecil dalam masa yang singkat berulang-ulang kali. Program ini akan dijalankan dalam bulan Jun selama 2 minggu berturut-turut, iaitu 10 trading days. Ada banyak masa kita akan bersama dan banyak jugalah ilmu dan juga skills yang saya boleh turunkan kepada anda hasil pengalaman trading saya selama 19 tahun. Sekali lagi saya nak pesan, market sekarang dah tak macam dulu. Jangan terlambat untuk belajar strategi market yang berkesan dalam market zaman sekarang. Sebelum slot diambil oleh trader yang beraspirasi seperti anda, yang dah tak nak lagi dipermainkan dan diperbodohkan market, join Killer Scalper dengan segera, ya. Market sekarang memang susah nak profit kalau anda tak tahu dan tak adaptasi dengan pergerakan market sekarang. Selagi anda tak belajar, anda tak akan tahu dan anda akan terus jadi losers.